Saya nak bertanya mengenai solat hormat waktu. Adakah berdasarkan pendapat ulama yang lain, adakah selepas solat hormat waktu perlu solat balik, perlu solat semula atau dikira sudah tertunai? Okey, terima kasih banyak. Bagus soalan ni. Sebenarnya solat hormat waktu disebutkan oleh kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i. Antara yang sebut Imam Nawawi lah. Imam Nawawi sebut li hurmatil waqt, dia kata. Salla li hurmatil waqt. Dia solat menghormati waktu. Bila mana waktu masuk, tapi dia secara peribadinya waktu tu dia tak mampu nak laksanakan syarat-syarat sah salat secara sempurna. Makna waktu masuk kan, dia tak ada pakaian nak tutup aurat. Syarat sah salat tutup aurat. Dia mandi tepi sungai lautan, tiba-tiba beruk pakai baju dia. Dia kejar beruk, tak dapat, beruk lari laju lagi pada dia. Maka tinggal seluar dalam dekat dia. Waktu masuk, dia cari-cari pakaian tak jumpa. Waktu dekat nak keluar dah. Boleh tak dia salat, ambil uduk salat pakai seluar dalam? Ini kita ambil mazhab Syafi'i lah, sebab ada mazhab lain kata orang lelaki ni aurat, peha dia tak aurat. Tapi ini kita ambil pandangan majoriti yang kata peha tak aurat. So kalau pakai seluar dalam, peha terkeluar. Kan? Jadi boleh tak dia salat waktu tu? Mazhab Syafi'i kata salatlah, kemudian kerana menghormati waktu. Nanti bila dah dapat pakaian, ganti balik. Hambali dia kata tak payah ulang lah, salatlah tak payah ulang. Waktu tu je yang kau mampu. Waktu tu, hanya cara tu yang kau mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Kan ada hadis Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi syai' fa'tu bihi mastata'tum atau kama qala. Apa yang aku larang kamu untuk kamu buat, jangan buat, tinggal terus. Tapi apa yang aku perintahkan, buat sekadar yang kamu mampu. Nampak? Maka sebab itu saya berpandangan wallahu alam, mazhab Hambali dalam masalah ni tepat. Solatlah sekadar yang kita mampu pada waktu tu. Tapi tak perlu ulang. Tapi ustaz, saya nak ulang juga. Silakan. Silakanlah. Kita cuma kata tak wajib, tapi kalau dia nak ulang juga untuk memuaskan hati dia, tak apalah. Saya cuma takut macam ni je. Kita kena buat yang betul-betul. Bila kena kat orang, bila kena atas batang hidung sendiri, dia akan tanya. Contohlah kan, ada seorang makcik ni, tangan dia patah, kena simen. Masa simen tu, dia tak ada uduk. So kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, masa ambil uduk tu kena sapu lah atas kan, kena sapu atas simen tu. Lepas tu kena salat. Lepas tu bila dah baik, kena ulang tak? Ulang. Makcik mazhab Syafi'i kata kan, bila tangan dia patah 4 bulan ke 3 bulan dia pakai benda tu, masa letak simen tak ni kan, dia tak apa, dia tak pakai masa wuduk lah, dia tangan dah terjuntai, takkan nak ada masa ke nak ambil wuduk. Jadi bila kita kata makcik, oleh kerana letak tu tak ada wuduk, letak tu dalam keadaan berhadas, maka kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, makcik kena ulang 3 bulan 4 bulan punya salat. Masa tu baru dia tanya, mazhab lain ada tak? Jenuh nak ulang. Ada orang kat Malaysia ni kadang-kadang dia bahasa yang kasar sikit lah, tak sedar diri. Dia dabik dada, dia mazhab Syafi'i. Siapa yang tukar-tukar mazhab ni, tak betul ni. Ini semua golongan muda ni. Dia bagi tahu kat orang, dia tuduh orang macam tu. Tapi bila sampai kat dia tukar mazhab, dia tak ada pula kata dia tu golongan muda. Syafi'i orang Melayu, bila masuk bab muzik, confirm tukar mazhab. Syafi'i mana pun orang Melayu, sekuat mana pun dia pegang mazhab Syafi'i, tapi bila masuk bab muzik, majoriti tukar mazhab. Pasal mazhab Syafi'i kata muzik haram. Betul tak? Tuan-tuan dengar muzik tak? Dia nak perantau, tuan-tuan dengar tak? Lah masalah tu tukar mazhab dah. Maka sebab itu saya katakan, konsisten lah. Orang nak tukar mazhab kerana ada alasan, biarlah dia belajar. Sampai bila kita ni nak rasa kita seorang je boleh jaga agama, orang lain semua tak soleh macam kita? Orang lain pun ada iman untuk dijaga agama dia. Kenapa kita nak kongkong-kongkong dia? Dia pun ada dia punya ustaz.
selagi mana berpegang dengan dalil ataupun kaedah pendalilan yang betul. Dia nak pegang Hanafi ke dalam isu ni, berdasarkan kajian dia, pergilah, biarlah. Wallahualam. Dalam mazhab Syafi'i ada solat hormat waktu. Maksudnya solat hormat waktu ni bila mana orang tu dia masuk waktu pada dia tak mampu nak solat dengan sempurna. Dia tak mampu nak solat dengan sempurna, maka dia kena juga solat li hurmatil waqt, kata Imam Nawawi. Kerana menghormati waktu, bila waktu dah habis dia kena qada. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Hanbali, dia kata solat hormat waktu ni tak ada. Sebahagian ulama mazhab Hanbali kata tak ada. Siapa yang masuk waktu kat dia, katalah dia naik kapal terbang kan, dia naik kapal terbang, dia tak boleh nak ambil wudu. Contohlah, nak tayamum pun tengok debu tak pernah ada ni. Sebenarnya boleh tayamum kan, boleh tayamum. Tapi katalah dia ni, bukan kata ni lah, bukanlah kata dalam kapal terbang, katalah dia dalam jail, yang mana jail tu logam, lantai logam, dinding logam, semua logam, tengok kilat dia. So apa dia buat? Kalau ikut mazhab Syafi'i tadi, dia salat amak tu. Katalah dia 20 tahun, keluar pada tu, qada. Tapi kalau mazhab Hanbali, dia tersalat lah. Dan tak perlu ulang, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu.